Ni saya ingat kalau ada lah ni pun umur 80 lebih lah. Pasal dia last tahun 76. Kalau tahun 76 dia umur dia masa tu 40. Mau 70 lebih 80 dah lah ni. Hak ada ni tak ada dah depan ni. Nasib baiklah sahibul samah Datuk Seri Mufti kita, dia pernah pergi. Saya tanya dia nak tahu benda-benda ni semua. Begitu susah orang-orang dulu nak pergi buat haji. Dalam pada tu bila berlaku kematian, jemaah ni berlaku kematian pula di kalangan mereka ni. Mayat dimandikan, mayat dikapankan, mayat disembahyangkan dan mayat diloncok masuk dalam laut untuk pengkebumian. Kapan semua elok-elok, pergi dekat tempat nak loncok mayat masuk dalam laut tu, mereka pasang besi, pemberat di kaki tu. Bila lepas ya, dia tarik mayat tu bagi turun bawah. Ni cerita orang pergi haji dulu. Kiri kanan kapal duduk berjalan tu, ikan terbang pula, hadut terbang tu lintas ke atas kapal. Semua ni depa yang pergi dengan kapal ayak ni, depa tengok semua benda-benda ni semua. Cerita kapal ayak ni dia berakhir pada tahun 1976. Tahun 77 mulalah cerita kapal terbang. Susahnya nak pergi haji, tapi orang duk pergi haji sebab itulah. Berbanding dengan kita hari ini, betapa senangnya kita pada hari ini.